is my kamiran. Okay. Ke surat 41. Sekejap, nampak tak screen sheet ni? Tak nampak lagi kan? Surat 41. 41. Is it this one? Yes. Okay ni. Okay, so ada 5 sifat kamiran yang perlu awak tahu. Sekejap. Allah, tak cantiknya. Ini kamiran. Bukan. Sekejap Okay, nampak tak? Nampak you tak? Nampak. Nampak Okay, so ni 5 sifat kamiran. Dalam buku tu tak ada. Ada 3 je. Sekejap. So awak kena ni sikit lah. Encik pernah besarkan ni. Ada yang pertama, bila macam mana cikgu nak kecilkan benda ni? Boleh kecil. Ni. Salin sikit ada yang tak ada kat page tu, dia bagi 3 je. So bila had kamiran had atas dengan had bawah sama, nilai kamiran awak dapat adalah sifar. Okay, ni tak ada. Had atas dengan had bawah sama, nilai kamiran adalah sifar. Yang kedua, kalau kita boleh terbalikkan atas bawah ni, tapi akan letakkan sama dengan negatif. Kenapa ada sifar kat sini ni? Salah ni. Okay, boleh jadi letak negatif kat depan. So, kalau boleh tukar kedudukan tapi akan jadi negatif kat depan. Yang ketiga, kalau ada pemalar, boleh bawa keluar pemalar. Yang keempat, katakan had A kepada B, lepas tu B kepada C, kita boleh gabung jadi A kepada C. Okay. Kalau ada 2 function, F dengan G boleh pisahkan jadi macam ni. So ni 5 sifat kamera yang perlu awak tahu. Selalu ditanyalah dalam exam. Okay, tambah yang mana tak ada tu. Okay. Okay, surat 41. Balik ke muka surat 41. Ni dia bagi 3 je kat awak. Tambah yang A dengan satu lagi yang boleh gabung had tu. Okay, so diberi fx. Diberi, ni. Fx dengan had 52 sama dengan 8. Nilaikan setiap yang berikut. So dia dah bagi kat awak nilai. Cuma kita kena keluarkan berapa jawapan dia. Okay. So, tengok soalan yang pertama. Apa nak buat? Apa benda kat situ? Daripada 5 benda tadi tu, apa yang boleh pakai? Daripada 5 sifat kamiran tadi tu, apa yang boleh dipakai? Apa yang boleh di-apply dekat sini? Guys, are you there? Apa yang boleh di-apply? Ada apa kat sini? Adakah yang pertama had dia sama? Yes, no, maybe.
Sama. Sama? Sama ke ada? 5 dengan 2 ke cikgu kan? Yelah, kalau sama maksudnya 2-2 atau 5-5. Oh, tak. Lagi? Tadi siapa cakap? Pemala, yes. Nampak tak pemala? Mana pemala dia? Ni kan negatif 6. Negatif 6 adalah pemala. So kita boleh keluarkan negatif 6 itu dahulu. So sama dengan negatif 6, 5, 2, fx dx. So selalu markah dekat sini. Macam mana you gunakan sifat kamiran tersebut. Exam SPM memang selalu keluar. Okey, baru tadi dia cakap apa tadi? Yang ni sama dengan 8 kan? So boleh gantikan. So jadi negatif 6 darab 8. So dapatlah nilai kamiran dia adalah negatif 48. Macam tu. Dapat? Dapat. Okay, good. Number 2. Apa yang kita boleh gunakan? Apa yang kita boleh gunakan? Apa yang awak nampak? Terbalik. Terbalik. Lagi? Lagi satu. Apa lagi satu? Pemala. Good. Pemala. Okay, so kita buat sama dengan keluarkan 3. Kan? Buat satu-satu. 2, 5, fx dx. Okay. Baru kita tackle pemala tersebut. Kalau pemala awak ni terbalik. Yang terbalik jadi apa tadi? Negatif. Negatif. Good. So negatif 3. Terbalikkan. 5, 2, fx dx. So dapat negatif 3. Yang ni tadi berapa nilai dia bagi? Berapa nilai dia bagi? 8. So 8. Dapat jawapan negatif 24. Dapat? Dapat ke hidup? Dapat. Okay, next. Number 3. Okay, nak pakai yang mana? Nak pakai yang mana? Yang mana satu? Cat sama ke? Pemala ke? Gabungkan ke? Pecahkan ke? Yang mana? Yang mana satu nak buat? Pecahkan. Yes, pecahkan. Ni macam kat atas ni. Pecahkan. So, pecahkan dia, awak dapat 5, 2, 9x dx. Jangan lupa. Tambah 5, 2, fx dx. Okey. Nampak? Lepas tu 9x ni macam mana? Adakah nilaikan 9x? Yang belakang ni dia dah bagi, betul? Yang belakang ni nilai dia 8, tak ada masalah. Kita ganti saja. Yang depan macam mana? Yang depan. Kita kena buat apa yang depan? Kita kena buat apa? Kita kena macam apa? Kami macam apa? Macam biasa lah. 9x kuasa Sedua. per 2. okay. Lepas tu letak had dia 5, 2 tambah yang belakang tu dah ada nilai. Berapa nilai dia?
8. 8. Okay. Lepas tu, masukkan nilai had tu. So, 9, 5 kuasa 2 per 2 tolak 9, 2 kuasa 2 per 2 tambah 8. So, tolong kira kat cikgu. Dapat berapa yang mula-mula ni? 5 kuasa 2, 25 darab 9 bahagi 2. Berapa dapat jawapan? Berapa? Yang lepas sekali, apa jawapan dia? Guys, dia pakai calculator kan? Berapa? 225 per 2 je tu. 225 per 2. Okey, calculate kan? Tolong dapat berapa jawapan? $205 per 2, betul tak? Betul je. Okey. So dapat jawapan. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey. Next. Okey, dia bagi. Okey, sama macam tadi. Nilai apa tu? Ni. Sama dengan 8. Cari nilai pemalaki. Okay, so the first one. Okay, nak buat apa the first one? Nak buat apa? Nombor 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke? Yang mana satu boleh buat? Yang mana satu nak buat? Pecahkan 5. Yes, pecahkan. So, kami 5, 2K dx tolak 5, 2 fx dx sama dengan 7. Tadi kita cari nilai 7 tu. Sekarang kita nak cari K tu apa? Okay, now apa nak buat yang the first one? Apa kita nak buat dengan the first one? Kami kan macam biasa. Yes, kami kan macam biasa. So, K, jadi apa K? Kami kan K jadi apa? K, KX. KX sebab ni pemalas. 5, 2, tolak. Yang belakang tadi dah ada nilai. Berapa nilai belakang tadi? 8. 8. Ya, sama dengan kat sini. Sama dengan 7. Ya, sama dengan sekali je. Okay. Lepas tu, masukkan 5 dengan 2 tu. So, jadi K darab 5 tolak K darab 2 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 15. 15. So, awak dapat 5K tolak 2K sama dengan 15. Awak dapat 3K sama dengan 15. Maka K sama dengan 5. 5. Macam tu. Okay, boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Okay, nombor 2. Apa nak buat nombor 2?
apa sifat yang kita nak pakai dulu. Apa sifat dia? Keluarkan pemalas. Good. Keluarkan pemalas. Okey. Per 4 kami 52 fx dx sama dengan negatif 6. Next, apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Masukkan nilai. Good. Masukkan nilai. So, dapat K per 4 darab 8 sama dengan negatif 6. So, you dapat 2K sama dengan negatif 6. Maka K sama dengan Negatif 3. negatif 3. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey. Senang je kan? Nombor 3. Apa nak buat? Nak pakai yang mana satu properties dia? Nak pakai yang mana satu? Pecahkan. Pecahkan. Yes. So, 5, 2, fx dx tolak 5, 2, kx dx sama dengan 14. Okey. Lagi? 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 Apa lagi nak buat? Gantikan nilai. Yes. So, depan tu jadi 8. Dia bagi dia 8. 8 tolak 5, 2, kx dx sama dengan 14. Lagi? Nak buat apa? Kamikan KX. Kamikan kx. Tapi boleh tak cikgu nak alihkan 8 tu? Ataupun cikgu nak alihkan 14 tu? Boleh tak? Boleh tak? Yes or no? Jawapan soalan dia yes or no pun jawapan je. Yes or no. Boleh tak cikgu nak alihkan? Nak bawa ke kanan ke kiri ke? Hania kata boleh. Yes, boleh. So, cikgu bawa sebab depan ni negatif. 8 tolak 14 sama dengan kami 52 kx dx. So, awak dapatlah 8 tolak 14 berapa ya? Negatif 6 kan? Kami 52 kx dx sama dengan negatif 6. Okay, next. What should we do? Kami macam apa? Macam biasa. Yes, so jadi kx kuasa apa Dam? Kuasa 2. Per 2. 2 5 2 sama dengan negatif 6. Sebenarnya k tu adalah pemalang, boleh bawa keluar pun sebenarnya. Tak lagi kita nak bawa keluar lah k tu. Boleh tak? Sekejap lagi lah kita buat satu lagi. So gantikan nilai kat dalam ni. So awak akan dapat k 5 kuasa 2 per 2 tolak k 2 kuasa 2 per 2 sama dengan negatif 6. Tolong kira the first one awak dapat apa? 25 per 2k. 25 per 2k tolak 4 per 2 tolak 2k sama dengan negatif 6. 25 per 2 tolak 2k tolong. 21 per 2k.
sama dengan negatif 6. Lepas tu K sama dengan Negatif 4/7. 21 kecilkan. So K sama dengan negatif 4/7. Okay. Ataupun kalau kita keluarkan K siap-siap dekat sini tadi. Alternatively K 5, 2 X dx sama dengan negatif 6. So kami dapat X kuasa 2/2 5, 2 sama dengan negatif 6. So you akan dapat 5 kuasa 2/2 tolak 2 kuasa 2/2 sama dengan negatif 6/K. Lepas tu 25/2 tolak 2 sama dengan negatif 6/K. Oh, sama je panjang. Selesaikanlah macam biasa. So ada dua cara lah. Kalau nak, kalau tengok markah juga. Ada markah kat sini dan dekat atas tu tadi. Okay, dua-dua boleh buat. Alright. Boleh? Boleh? Boleh. No? Boleh. Maybe? Okay. Next. Soalan D. Soalan D. Nilaikan step yang berikut. Okay. Dia bagi ini sama dengan negatif 4. Dia bagi ini sama dengan 3. Dia bagi ini sama dengan 5. Nilaikan setiap yang berikut. Dia nak nilai. So the first one. Okay. GX. So kita tengok GX lah. Ni HX. Yang belah kanan sekali ni HX. So, kita tengok antara ni dengan ni. Okay. Apa awak nak buat? Had yang diberikan adalah negatif 1 hingga 4. Tapi kat soalan, dekat yang diberikan kat awak, 1 negatif 1 dengan 4 1. Yang kita nak 4 negatif 1. Kita nak pakai properties yang mana? Sifat yang mana? Nak pakai sifat yang mana? Yang mana? Negatif 1, sini ada negatif 1. 4, sini ada 4. So apa kita nak buat? Tambah ke cikgu? Yes, gabungkan yang atas tu. 1 negatif 1 GX. Tapi function dia mesti sama lah. dx tambah 1 4 GX dx. Okay, ni properties yang keberapa yang tadi? Yang keempat kot, betul tak? So, yang ini, yang depan ni dapat berapa nilai dia? Yang depan ni dapat negatif 4. Dah bagi kat atas. Tambah. Yang kanan ni dapat berapa? 3. 3. So, dapatlah jawapan negatif 1. Awak nak pakai ni, pastikan dua-dua adalah fungsi yang sama. Lepas tu, dia punya had ni mesti bersambung. Apa maksud bersambung? Kalau sini 1, sini 1 lah. Okay, baru boleh pakai properties ni. Properties yang keberapa ya? Yang keempat dah saya cikgu. Ke yang kelima? Antara dua tu. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, soalan nombor 2. Baik. Baik. Siapa presenting? Sekejap. Kenapa dia skip?
Okay, soalan nombor 2. Apa nak buat? Pecahkan. Pecahkan. Good. Pecahkan. So, dapat 4, 1, GX DX tambah 4, 1, HX DX. Okay, so awak dapat, apa dia bagi awak? Bagi tak kat awak? Ada kan? 4, 1 GX DX ni, so dapat 3 tambah 4, 1 HX ni 5. So 3 tambah 5 dapat 8. 8. Senang je. Tapi kenapa bila keluar exam tak boleh nak buat? Adalah tu. Kat mana-mana tak dapat. Alright, next. Number 3. Last one. Ini cikgu sambung hari lain lah. Okay, number 3. Okay, nak buat apa? Pecahkan. Good. Pecahkan. 4, 1, 3 GX DX tolak 4, 1, 2 HX DX. Okay, next. Apa lagi nak buat? Keluarkan pemalas. Yes. Keluarkan pemalas. So, keluarkan dapat 3, 4, 1. GX. Buat satu-satu. Jangan kelangkau. Sebab kita tak tahu pemarkahan kat mana. Kadang SPM ni dia bertukar-tukar. Okay. 2. Keluarkan. 2 nak keluarkan 2. 2 lah HX dia punya tu. 4, 1 HX DX. Okay. Lepas tu Gantikan nilai. okay, gantikan nilai. So this one 3 darab apa dia bagi kat awak? 3. 3 okay, 3 tolak 2 darab berapa? 5. 5. So dapat 9 tolak 10. So jawapan dia adalah negatif 1. Senang saja, senang sangat, sangat-sangat senang. So ada berapa properties semuanya? 5. Ada 5. Tapi ada yang tak digunakan. Apa yang tak digunakan? Yang mana satu yang tak digunakan? Daripada 5 tu tadi ada satu yang tak guna pun. Yang mana satu awak tak guna? Had sama. Yes, had sama tu tak guna. Okay, lain semua awak guna. Okay, so nanti kita akan continue dengan luas kawasan berloret lah. Yang ni. Okay. Okay. Itu sahaja untuk pagi ni. So setengah jam je kelas awak. Apa ni? Nanti cikgu nak bagi sedikit homework. Soalan dia ada buku teks. So kalau you ada buku, mungkin awak di rumah ada buku, boleh tulis dalam buku. Kalau you tak ada kat rumah atau kan masih di kampung, carilah test pad ataupun apa. Nanti cikgu bagi soalan dekat Telegram. Boleh? Sekejap. Boleh. Dah tengok dah kan jadual exam kan? Cikgu dah bagi dah untuk kelas cikgu. Yes Damia. Apa soalan dia? Ada soalan ke Damia? Damia? Tertekan. Janganlah stres. Dah form 5. Tak boleh stres. Okay. So that's all for today. So ada berapa property semuanya? 5. Yang pertama